Baiklah, fokus sukan kita mulakan dengan jaguh badminton negara Datuk Lee Chong Wei dilantik sebagai pembawa jalur gemilang pada upacara pembukaan Sukan Olimpik Brazil pada Ogos depan. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Tunku Imran, Tuanku Jaafar berkata bekas pemain nombor 1 dunia itu wajar diberi penghormatan untuk membawa bendera Malaysia pada tamasya berprestij itu. Selain itu, ia juga mampu memberi suntikan motivasi buat Chong Wei dalam memburu pingat emas pertama negara pada tamasya sukan terbesar dunia itu. Baiklah, atlet berbasikal TJ Van Garderen menarik diri daripada pemilihan bagi pasukan Amerika Syarikat ke Olimpik Rio berikutan kebimbangan penularan virus Zika. Persatuan Berbasikal Amerika berkata keputusannya itu kerana Zika boleh memberi risiko terhadap isterinya yang sedang mengandung. Pegawai Kesihatan Amerika merumuskan bahawa jangkitan Zika, virus yang dibawa nyamuk, memberi kesan terhadap wanita mengandung kerana boleh menyebabkan kepala bayi menjadi kecil, seterusnya masalah teruk dalam pembesaran. Dalam kenyataannya, Van Garderen berkata walaupun risiko berkaitan virus Zika boleh menjadi minimum dan langkah pencegahan boleh diambil, isterinya Jessica sedang mengandung dan tidak mahu mengambil risiko membawa pulang sesuatu yang boleh memberi kesan. Katanya dia pastinya gembira untuk dipilih sekali lagi mewakili Amerika Syarikat. Namun keluarga adalah keutamaan dan ia adalah keputusan yang lebih selesa serta berharap akan mampu bersaing dalam Olimpik 2020. Van Garderen menamatkan acara perlumbaan lebuh pada Olimpik 2012 di tangga ke-104 selepas melakukan tugas buat rakan sepasukan Taylor Finney. Argentina terus kekal mengungguli kedudukan ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menurut senarai terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Induk Dunia itu semalam. Belgium mengekalkan kedudukan di tangga kedua manakala Colombia dan juara dunia Jerman masing-masing meningkat satu anak tangga kepada tempat ketiga dan keempat. Juara Copa America Chile bagaimanapun merosot dua anak tangga kepada kedudukan kelima manakala juara Eropah Spanyol dan Brazil masing-masing di tangga keenam dan ketujuh. Portugal yang diperkuatkan Cristiano Ronaldo di tempat ke-8 manakala pasukan Kuda Hitam Austria di tempat ke-10 dan tempat ke-9 pula milik Uruguay. England terkeluar dari senarai 10 pasukan terbaik tercicir di tempat ke-11. Manakala tuan rumah Euro 2016 Perancis terpaksa berpuas hati di tempat ke-17. Legenda tinju dunia Muhammad Ali dimasukkan ke hospital kerana masalah pernafasan. Menurut jurucakapnya hari ini, bekas juara heavyweight dunia berusia 74 tahun itu yang menderita akibat Parkinson kini dilaporkan dalam keadaan baik. Dia dijangka akan ditempatkan seketika di hospital dan ketika ini keluarga Muhammad Ali memohon mereka diberikan ruang privasi. Media luar negara melaporkan Ali dimasukkan ke hospital di Phoenix tempat dia tinggal pada ketika ini. Juara heavyweight 3 kali itu yang bersara pada 1981 selepas kalah kepada Trevor Berbick sudah berapa kali dimasukkan ke hospital sejak bertahun lalu. Dia mendapatkan rawatan pada 2014 selepas mengalami masalah pneumonia dan sekali lagi pada 2015 kerana jangkitan air kencing. Baiklah, tahniah kepada jaguh badminton negara Datuk Lee Chong Wei kerana dilantik sebagai pembawa jalur gemilang sempena Sukan Olimpik Rio 2016 Ogos nanti. Okey, baik, bercakap tentang Datuk Lee Chong Wei, kita juga ingin ada pelapis-pelapis baru untuk mencontohi bagaimana kejaguan pemain nombor 1 Malaysia iaitu Datuk Lee Chong Wei. Baik, sekian berita di sejam ini, teruskan menonton di Capital TV, paparan dan informasi semasa buat tatapan anda untuk menjadi warga yang berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Ilmi Ashling dan saya Deti Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.